Assalamualaikum guys, welcome to Follow BMX YouTube channel. Hari ni saya nak buat tutorial macam mana nak start main BMX. Apakah trik pertama yang biasa kita ajarkan untuk adik-adik, abang-abang, uncle-uncle yang baru nak cuba main BMX ni. Tak payah cakap banyak, jom kita terus tunjuk je macam mana. Kalau boleh kita nak buat satu angle je lah supaya lebih difahami kan. Kalau kedudukan basikal kita macam ni, pusing macam ni kan. Okey, macam ni. Okey, pastikan badan kita lurus menghadap ke sana. Yang step ni, bila dah dapat kedudukan basikal macam ni, kita masukkan kaki kita dekat dalam rim. Nanti saya tunjuk close up lah. Masuk kat dalam rim, satu kaki belah kiri. Okey, kaki belah kanan pula handle pegang dua tangan macam ni. Pastikan handle ni dia lurus dengan kedudukan badan kita. Tak nak macam ni, tak nak macam ni. Tak, nanti dia tak stable. So kita ambil lurus, jangan takut handle cocok perut, kita pegang, lepas tu kita terus naik. Okey, lepas tu kita balance lah. Nak balance ni macam mana, kita kena gerak-gerakkan tayar kat sini. Kita try gerak-gerak macam ni kan. Senang je. Yang ni biasa saya ajar budak-budak yang baru nak start main, biasa tak sampai 5 minit diorang boleh buat. Tak percaya korang cuba. Kan ini lurus ke sekarang kan, kita pusing handle macam ni, kita duduk menghadap lurus macam ni. Lepas tu kaki masuk dekat dalam spoke ni. Lepas tu pegang, tu kita naik. Lepas tu kita goyang-goyangkan tayar ni. Nanti macam mana kita nak kawal goyang-goyang ni, bila kita dah tahu macam mana nak balance dia, kita mesti boleh kawal. Cara balance dia memang goyang-goyang macam ni. Syarat dia kaki ni jangan angkat-angkat. Jangan angkat macam ni. Just biar je, lekat. Kaki kanan kita ni mesti kena lekat dekat tayar, sebab kita tengah kontrol tayar dia, supaya tak bagi jatuh lah. Okay. And then macam tadi, zas. Balance. Okay, macam ni. Okay, trik yang ni kita biasa panggil, kalau saya panggil balance on bike lah. Balancing, kita panggil balancing. Sebab ini adalah step pertama sebelum kita belajar trik-trik BMX yang sebetulnya lah. Balancing ni sangat penting lah dalam BMX flatland. That's why kita ajarkan balance atas basikal dulu. Yang ni baru level 2 tayar dekat atas tanah, dekat atas lantai. Belum lagi terangkat satu tayar kan. Yang tu lain lagi balancing dia. So basic dia inilah. Yang ni memang tak sampai 5 minit, 10 minit dah boleh dapat. Risiko untuk jatuh tu tak banyak. Jangan risau, trik ni selamat. Kalau kita nak bagi anak kita try ke, ataupun adik-adik kecil kan nak try kan, kita boleh duduk kat belakang ni. Kita boleh suruh dia. So kita awasi dia daripada sini. So kat sini dia tak mudah jatuh lah, sebab kita tengah pegang basikal kan. Sekarang ni saya nak tunjuk korang macam mana kalau kita nak ride in atau ride out. Sebenarnya tak penting sangat, tapi kalau nak, kita boleh buat. Okay, let's go. Macam mana kita nak land dia. Dan kita dah dapat, nak land dia macam ni je. Senang kan. Trik ni adalah sebenarnya berasal daripada trik old school BMX. Trik ini dijadikan trik pertama untuk belajar main BMX sebab dia sangat mudah. Dan ini bukanlah trik pertama yang saya belajar masa saya start main BMX dulu. Yang saya start belajar tu lagi susah sikit lah. Tapi nanti tutorial akan datang saya tunjuk macam mana. Okay, bila korang dah dapat trik ni, korang boleh cuba no hander pula. Okay, jom. Macam ni. No hander ni. Ini kita boleh belajar balance. Ada orang boleh balance trik ni lebih daripada 10 minit tau. Saya memang tak boleh lah 10 minit kan. Nak buat apa 10 minit ni. Tapi dah ada orang kat Malaysia ni, perempuan lebih daripada 10 minit rasanya. Setengah jam ke berapa. Okay, ni saya tunjuk angle lain pula. Kalau buat ambil gambar pun cantik trik ni. Alright guys, nak cerita pasal kedudukan badan pula. Okay, bila kita dah naik, kita kena pastikan badan kita kena bongkok sikit.
Jangan terlalu bongkok banyak. Bongkok sekadar yang ini saja pun dah okey. Okey, cara pegang handle macam ni. Bukan macam ni, tapi macam ni. Bongkok sikit je, dan yang kaki kiri ni kena tegak. Kena lurus. Tak boleh macam macam nak cangkung sikit kan. Susah. Macam ni okey. Kalau korang rasa bongkok ni susah, korang boleh tegak sikit, lepas satu tangan. Macam ni senang. Tukar badan untuk buat no handle pula, dia macam ni. Korang daripada macam tunduk sikit tadi kan, tapi kau nak lepas tangan, kita kena berdiri tegak. Kaki kiri ni lurus. Lepas tu handle ni boleh just selit dekat celah-celah kaki ni kan, supaya dia tak jatuh ke sana ke sini. So untuk buat no handle memang kena berdiri macam ni. Jangan tunduk, berdiri. Pada korang yang nak cuba trik ni, kena pastikan korang pakai kasut. Kasut ni penting sebab nak mengelakkan berlakunya kecelakaan dan kecederaan. Kalau nak main apa-apa sukan sekalipun, memang kasut kena pakai, okey? Saya tak nak lah, disebabkan saya ajak tutorial ni orang cedera kan. So saya ingatkan awal-awal lah. Okay, kalau korang suka konten ni, korang tulis dalam komen apa trik selepas ni yang saya kena ajar. Okey, kalau korang tak faham ke ada apa-apa pertanyaan, boleh tanyakan dekat ruang komen. Dan selamat mencuba. Rasanya korang boleh kot kan. Right, kita jumpa lagi video tutorial akan datang. Assalamualaikum, bye bye.